Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Dah ada idea untuk hidangan berbuka atau bersahur nanti? Kalau belum, saya ingin berkongsikan dengan anda resepi masakan kampung yang cukup menggoda selera, iaitu resepi ikan pari bakar air lawa. Selain daripada ikan bakar, air lawa ni enak juga dimakan bersama daging bakar, terung bakar, daging rebus atau dijadikan pencicah bersama ulam-ulaman kampung pun boleh. Rasanya lemak, sedikit manis dan masam, benar-benar dapat membangkitkan selera. Baiklah, tanpa melengah lagi, jom kita start memasak. Baiklah, mula-mula sediakan seekor ikan pari bersaiz sederhana yang telah siap dipotong. Masukkan garam secukup rasa dan serbuk kunyit secukup rasa. Gaul rata, kemudian bakar atau panggangkan sehingga masak sepenuhnya. Bila dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, masukkan ke dalam pengisar sebiji bawang besar, sebatang serai, seinci lengkuas, 4 hingga 5 tangkai cili padi, seinci belacan bakar, 2 sudu besar beras yang telah disangai, 2 sudu besar kerisik, garam secukup rasa dan gula secukup rasa. Masukkan juga secawan santan pekat dan setengah cawan air masak. Kisarkan kesemua bahan sehingga lumat. Kemudian, masukkan setengah biji bawang besar yang telah dihiris halus, sedikit perahan jus limau nipis secukup rasa dan sedikit daun kesum yang telah dimayam halus. Gaulkan kesemua bahan sehingga serata. Siramkan air lawa tadi ke atas ikan pari yang telah kita siap bakar tadi. Seterusnya, bolehlah dihidangkan. Ikan pari bakar air lawa sedia untuk dihidangkan. Kalau nak lagi sedap, makan bersama ulam-ulaman kampung. Garanti terangkat. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.